Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam Memori Haramain, Memori Indah Mekah Madinah. InsyaAllah kita punya podcast ini ditaja oleh Amru, Butik Kelengkapan Haji dan Umrah. Pun kita boleh hadiahkan kepada yang tersayang dengan packaging yang cantik ini. Okey, insyaAllah Haramain ni kita akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang kita boleh menginspirasikan orang untuk pergi haji atau umrah. Walaupun dia kata kadang-kadang orang kata tak bersedia dan sebagainya, kita akan tahu sebenarnya best sebenarnya. Kita bukanlah cerita nak menakutkan, tetapi kita nak menggalakkan dan menginspirasikan bagi siapa yang tak pernah pergi ataupun kita nak siapa yang dah pergi dia rindu, dia akan rasa macam membuat-buat nak pergi lagi. InsyaAllah. Okey, hari ini kita ada tamu istimewa, memang istimewa lah kita tamu kita. Tamu kita ni dia pernah mendapat orang kata jemaah terbaik lah, antara dia Bilal masa di Arafah, dan dia ada cerita yang tersendiri. Masa hari tahun dia pergi haji tu pun masa tu dia tak ada, kan dia masuk TV. Dia di-interview di Terumbu Ramah oleh Esrawani masa tu. Jadi dia antara orang yang bagus. Saya introduce dia, orang muda juga. Muda lah masa dia pergi tu, sebelum umur 40. Jangan cakap lah umur berapa, tapi sebelum umur 40. Kita kenalkan Dr. Haji Naim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Nak warahmatullahi panggil doktor ke wabarakatuh. nak panggil Haji? Panggil Haji je lah. Kita Ah, doktor ni kita letak kat hospital je lah. Kalau hospital tak payah panggil. Okey, Dr. Haji Naim merupakan yang saya kenal lah. Dia sebenarnya saya kenal ni, dia kawan saya satu punya abang. Betul. Okey, masa pergi haji tu, sebelum pergi haji tu dikenalkan lah. So masa tu yang kenal, dan yang saya tahu doktor lah. So boleh ceritalah sikit background sikit-sikit. Terima kasih Haji Izzat. Terima kasih Mim atas jemputan ni. Saya bukanlah orang yang paling ni lah kan nak berpodcast ni dan ni. Tapi bila kita ada peluang untuk berkongsi pengalaman yang mungkin boleh membantu atau memberi inspirasi macam Haji cakap lah kepada orang lain untuk pergi haji, kita nak contribute tu supaya ada jariah kita dalam amal orang lain, insyaallah. Jadi saya background saya dalam bahagian kesihatan. Saya doktor pakar di sebuah hospital di apa ni, PJ. DPJ, macam tu lah. Jadi background saya adalah background dalam bidang medical, dan bertugas dah sekitar mungkin 12 tahun sebagai doktor lah. Okey. Dia doktor ni, salah satu benda dia yang kita dapatlah, ada tetamu kita rasanya episod kedua nanti. Uh, Doktor ni ada sedikit menyumbang lah. So tu yang Haji Ahmad lah. Haji Ahmad dia berterima kasih kepada doktor. Adalah kadang-kadang macam doktor katalah, bila satu benda ni kalau ada, kita boleh apa, contribute pada umat, pada ni beragama lah. Orang kata sekali seumur hidup orang nak pergi haji kan. Jadi doktor ni pun ada sikit lah sumbangan dia. Jangan cakap dia taklah cerita sumbangan kan, tapi adalah dia menyumbang untuk orang tu dapat pergi haji lah. Terima kasih banyak doktor. Alhamdulillah. So itulah kata sumbangan sikit Betul. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, sebelum kita kenal tu kan, yang masa kita belum diperkenalkan oleh adik dia, Ayub tu, bila rasa macam first rasa nak pergi haji? Okay, saya sebenarnya ialah mendaftar haji ni sebab mak ayah saya ni memang jenis yang menggalakkan anak pergi haji. Jadi kami kecil-kecil dah daftar haji tu lah. Tak tahu pun apa, daftar saja kan. Hmm. Jadi galakan pergi haji tu memang dah ada dalam keluarga. Dan mak ayah saya pun dua kali mungkin seingat saya pergi haji, 3 kali mungkin pergi haji dan pergi umrah. Jadi kita rasa seronok tengok keluarga kita ni, walaupun kita sebenarnya mungkin taklah faham sangat kenapa seronok sangat pergi haji tu. Jadi baseline dia dah begitu. Cuma bila kita bincang soal nak pergi haji ni, kebanyakan mindset masyarakat kita masa mungkin yang setakat circle yang saya kenal ni, kita kena pergi lewat sikit. Jangan pergi awal sangat. Bagi enjoy lah. Macam orang kata seolah-olah konsep dia kita pergi tu, kita enjoy. Lepas tu kita cuci lah. Ni konsep yang Ataupun saya kita kejar dunia dulu. lepas tu kita cuci, jadi akhirnya nak dekat jumpa Allah tu bersih kita. Begitu. Itu satu konsep yang dia unwritten, tak ada orang sebut tapi kita rasa Kita begitu. faham itu. Jadi bila saya pun rasa boleh tunggu kot. Jadi cuma apabila saya dengan isteri ada melancong, I think setahun sebelum tu sebenarnya, atau setahun sebelum tu kami melancong ke UK masa tu. Jadi bila habis melancong tengok-tengok bajet
banyak betul kita habis pergi UK ni. Haji lagi. Sudah saya katakan. Tadi takut tak ada chance payah nak jawab. Tuan tanya, sedap pergi UK. Oh. Jadi saya cakap dengan isteri kalau ada peluang nak pergi. Cuma pada ketika itu saya tak berapa cakna sangat dengan pergi haji ni. Saya faham kalau saya punya giliran lambat. Nak pergi awal kena merayu. Merayu nak kena pergi tabung haji. Beratur. Kita kerja hospital ni. Nak suruh beratur tu berat lah. Patient beratur tak boleh. Doktor beratur tak boleh. Jadi saya kata dengan wife saya, kalau ada peluang kita buat lah. Gitu hati sebut gitulah. Tapi hati tu rasa, ya tak ya lah tu. Sampai satu ketika, Sekadar ada niat lah. ada niat. Jadi lepas lah. Ada, ya Allah ada niat. Cuma kena beratur. Tak bersungguh lah. Jadi isteri saya kata satu hari saya kata kat adik saya sekarang ni dia kata sayang merayu. Saya kata nah kena pergi tabung haji merayu Allah. Sekarang dah ada app. Dah ada app Tijari pula. Senang lah. Jadi merayu macam mana? Dekat app kena merayu. Ni payah ni kalau kita tak klik. Kalau klik pun ada alasan. Payah nak cakap dengan Allah Ta'ala ni. Jadi saya pun cakap dengan isteri saya. Isteri saya dah merayu dulu. Jadi saya pun istilah merayu. Ambil yang tak ada apa. Tak ada subsidi tu lah sebab mungkin dia dapat. Saya pun isi. Ada pun rasa nak dapat tapi rasa macam selesai tanggungjawab setakat yang perlu. Okey. Sampailah raya bulan puasa tak saya bulan puasa kan. Bulan puasa dapat tawaran haji. Surat tu sampai kat email. Saya pun terkejut. Tawaran haji kan. Betul ke ni kan cubit-cubit juga rasa macam mimpi ni. Tapi sebenarnya pada ketika itu saya sebenarnya secara jujurnya tidaklah begitu macam Allah inilah dia. Tidak, saya kata jadi ralat. Betul ke nak pergi? Betul sebab ke? mulanya asalnya macam rasa try and error lah. Dapat. Betul. Bukan rasa macam bersungguh gila-gila kan. Tapi Busu haji tak pergi. Kan Busu haji pun orang biasa pergi masjid depan rumah je masjid kan nampak weekend tapi kita tak pergi kan. Tapi masa tu saya berjumpa dengan kawan-kawan, bincang dengan isteri, kita kata ini panggilan yang ini panggilan. Jadi bukan semua orang dapat. Makcik saya minta bertahun-tahun pergi kursus haji setiap minggu. Tak dapat offer. Saya kata dengan saya kita nekat pergi. Jadi antara mindset yang saya jumpa sekitar saya pada waktu itu macam tu lah. Yang pertama, kenapa nak pergi sekarang? Bodoh lagi kan. Betul kau dah ready. Dia ada perkataan ready tu. Yang tak boleh di-define. Ready. Apa ready? Kemudian ada yang kata, masa tu saya baru sahaja resign daripada kerajaan government hospital. Jadi saya join private. Jadi hospital di private ni kita punya pendapatan itu ialah mungkin sejumlah yang besar tapi dia tidak menentu. Dan bila saya pergi haji bercuti, kita technically tidak ada income. Itu satu juga orang tanya, sedia ke nak tak ada income ni sebulan pergi haji? Boleh cover ke? Gitu. Jadi ada macam-macam orang cakap tak apa nanti dulu. Tapi saya cakap dengan saya ini satu pilihan yang Allah buat jadi kita kena pergi. Antara orang cakap dengan saya lagi, saya nak pergi haji, anak kecil lagi. Kecil jugalah yang ada sekolah rendah kan. So siapa nak jaga? Jadi saya kata minta tolong orang nenek atuk dia jaga. Pak ayah mak saya pun masih ada, minta tolong jagalah. Serah pada keluarga lah yang paling tenang kan. Betul. Jadi kawan saya cakap, okey ke tinggalkan anak tu dengan orang tua yang dah tua tu? Adil ke buat orang tua macam tu? Ini antara mentaliti yang betul-betul berlaku. Betul. Dia kawan-kawan juga sebenarnya. Jadi itu yang mereka risau nak pergi muda. Betul. Pada siapa anak tu nak diletakkan? Kalau dia besar mungkin boleh kita tenang nak pergi. Betul. Jadi saya kata dekat diorang, saya kata kalau saya pergi, saya kena pergi, itu pasti. Kalau saya pergi, saya tetap kena tinggal pada ahli keluarga saya. Ahli keluarga saya tidak semakin muda. Tahun depan dia makin tua. Betul. Tahun satu lagi tua. Dan saya Allah beri akhirnya tahun itu kami pergi, anak-anak saya dijaga oleh mertua saya. Dan betul berlaku tahun selepas tu ayah mertua saya meninggal. Allah. Jadi itu kan kalau kita tengok retrospectively kalau kita tangguh, kita berpegang pada alasan-alasan yang technically nampak logik. Jadi saya mungkin terlepas peluang tu. Macam mana saya nak tinggal anak saya dengan nenek dia saja? Betul. Jadi itu antara pengalaman saya waktu dipilih nak pergi tu. Dugaan itu. Cakap sekarang mungkin senang lah sebab dah selesai kan. Tapi bayangkan pada ketika itu kita tak tahu apa nak berlaku. Betul. So itu antara yang saya rasa saya alhamdulillah bila bincang dengan isteri buat pilihan yang tepat untuk tetap pergilah pada waktu tu. Tapi kita boleh relate sebenarnya, saya boleh tengok macam ni. Kita boleh relate, ni lah antara benda yang haji ataupun ni orang beraya haji ni ialah relate dengan pengorbanan. Betul. This is sacrifice yang Allah nak kata hang nak pilih anak hang ke ataupun betul-betul orang kata jemputan dah datang depan mata ni.
So kalau mungkin contohlah mungkin kalau doktor reject tu mungkin that's Allah mungkin dah tengok, oh kau pilih, kau tak percaya. Tapi bila bila dah diberi tu dah pergi juga, di mana Allah jaga anak Mhm, dengan, pendapatan okey, mhm, tak ada tak mhm, terganggulah. So maksudnya kerisauan tu sebenarnya dah tak betul. ada. Dan saya sebenarnya waktu saya nak pergi, walaupun nampak macam smooth lah sebenarnya kita sendiri dengan kerja tu, kita sebenarnya sayang. Kita manusia kan, kita rasa Betul lah. kalau pergi, nak kena make sure optimum, masa waktu nak pergi dekat tu, kita pergi haji saja. Kena kedekut sikit masa tu lah Ha, kan, jangan pergi awal sangat. Habislah ha, income kita, betul contoh lah. lah perasaan kita kan. So saya pun cakap, saya pun minta ngaji Zat kalau boleh nak pergi ujung lah kan. Saya Ha, sebut kan ini, pergi ujung lah, tolonglah saya ada kes nak tengok lah, isteri nak kerja ada kelas lah apa. Tapi Allah pilih kita pergi awal lah. Mula-mula rasa macam Allah, Ji tolonglah Ji. alah. Tolonglah Ji, tak boleh tolong ke kan. Tapi takdirnya pergi awal. Dan bila saya pergi awal dengan isteri, saya sempat duduk di Masjidil Haram, Masjidil Haram sebelum pergi ke Aziziyah. Betul, Dan saya rasa nasib baik kita ada peluang duduk. Sebab kalau pergi terus ke Aziziyah, saya tak dapat duduk sebelum tu mungkin. betul, Jadi ini semua susunan. betul, cantik lah. Cantik. Jadi sebenarnya kadang-kadang nak cerita pengorbanan itu dah lepas tengok memang nampaklah Nampak manis nampak lain. manis kan. Nampak macam senangnya. Dia waktu nak lalu tu dia tak mudah. Betul, Ha, dia kadang-kadang haji ni saya rasa semua orang ada satu benda yang macam dia ada berbelah bagi. hmm. Ya. Saya first haji dulu pun masa tu rasa macam dia macam fikir betul lah, fikir Hmm. ni kan. Banyak benda sampai-sampai satu tahap ada orang cakap saya, "Kau nak pergi haji kot. Kau pilih yang mana?" Cakap, "Kau pilih ni kan." Saya rasa tersentak. Betul lah, tapi bila kita dapat pergi haji tu, this is the best decision lah. Betul. Betul? Betul. Maksudnya tak sia-sialah tinggal benda tu, tapi bagi saya kita relate dengan pengorbanan kisah haji sendiri Nabi Ibrahim dengan Ismail di mana Allah bagi, pilihan nak sembelih anak dan dia ikut arah tapi Hmm. Allah tahu okey kau ikut arah aku dan digantikan dengan Hmm. kibas. So itu antara orang kata kita boleh relate lah, bukanlah kata kita nak go untuk agama sangat, tapi this is how sebenarnya orang tak nampak sebenarnya haji sendiri adalah pengorbanan, Betul. pilihan. Konsep Sebab dia. tu siapa yang dapat tu janganlah fikir 2 3 kali, that's your call. Hmm. Tinggalkanlah Hmm. benda ni Ha. sebab macam saya pernah cerita kat Haji ni, ada satu jemaah kita ni dia cakap sini, dia cerita kat saya, "Saya duit ni, saya ada duit untuk saya beli rumah dan saya decide saya tangguh beli rumah, saya pergi haji dan saya sangat-sangat yakin dia dapat lagi better apa yang sepatutnya dia beli." Contoh nak beli rumah jenis macam ni mungkin dapat lagi better. Saya sangat yakin sebab dia gunakan wang yang harta yang tu ke jalan yang memang terbaik lah untuk dia. Hmm. Okey Haji, menarik kisah Haji tu, kita punya mukadimah ni. Maksudnya Haji tu, kiranya tak adalah kata macam plan, oh 10 tahun sebelum ni, just pada tahun tu jugalah Betul. sebenarnya. Betul. Main tekan Tekan. laju, lepas tu, dapat tu rasa macam, nak pergi tak pergi, masih lagi berbelah bagilah. Dan saya sebenarnya yang appeal adalah isteri saya. Saya appeal kemudian. Tapi saya dapat dulu. Dia pergi atas appeal saya. Jadi maknanya, macam mana tu kita nak kata tak nak pergi bila Allah terang-terang macam kata, kau kena pergi. Hmm. Dan haji ni, dia memang di dalam syariat. Dan dia disuruh oleh pencipta lah. Jadi kenapa kita nak beralasan? Dan dia kena ingat dia rukun Islam. Jadi dia Allah akan settlekan lah. Bagi saya macam itulah. Allah Ta'ala akan settlekan lah. Dan dia suruh pergi. Jadi dia akan settlekan bagi dia. Tapi itulah rasanya cabaran bagi orang-orang kita kata muda lah. Mudah. Yang ada career tengah sedap, tengah Betul. tengah pushing kan. Terus tiba-tiba alah nak kena tinggal pula lebih kurang sebulan lebih kan. Kita memang betul kita akan rasa satu macam aku tengah shock ni. Ha, So ataupun tengah rezeki tengah masuk ni aku ha, nak stop kan. Tapi this is how rasanya Allah test kita juga sebenarnya. betul. Ya, Kalau aku betul. pilih ni tapi I think it turns good lah kan. Betul? Great lah aku kata. Of Ah. course. Kalau cerita bab itu, selepas Itu cerita. haji itu, Itu cerita lain. Tapi nak kata perancangan tu bukanlah kata ya. macam betul lah kalau kita tengok orang tua ni makcik dah nak plan dah tak tahu macam kata Hmm. makcik tak dapat. So mungkin kalau kita tangguh ni mungkin kita akan jadi macam tu juga kot. Betul. Tak dapat. So this time lah. Okay Haji, terima kasih orang kata atas pengalaman yang bagi saya rasa ramailah orang-orang yang bayi-bayi kita pula kelas sebaya tapi lebih kurang umur kita Ya. kan 30 kan yang dapat peluang ni sayanglah kalau tangguh-tangguh lagi. Jadi satu peluang dah ada, satu alhamdulillah rezeki dah ada. So let's go for it lah. Okay, saya rasa kita punya first sesi kita mukadimah ni kita dah
cukup. Kita akan berhenti sekejap untuk kita rehat sekejap dan kita akan sambung selepas ni, insya-Allah. Okey, bertemu kembali kita dalam podcast Memori Haraman, Memori Indah Mekah Madinah yang ditaja oleh Amru, Butik Kelengkapan Haji dan Umrah. Sekarang ni dia ada butik dia, kita sekarang ni bersiaran di Bangi, so butik juga rasa dia ada di Bangi lah. Dia boleh pergi dan hadiahkan pada yang tersayang barang-barang Amru ni. Okey, kita akan sambung sekali, kita bual bicara kita, podcast kita bersama Tuan Haji Naim. Tadi dia dah ceritalah pasal macam manalah jiwa muda rasa macam nak pergi tak nak pergi. Orang kata nak nak pergi ni pun sekadar macam bini suruh. Ataupun rasanya tengah kata tengah baru berhenti government ni rasa tengah 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 best lah nak kerja kan. Tengah passionate nak kerja swasta kan. Masyuk kata kan. So rasa nak tinggal tu lah. So tu antara benda yang menarik, dia mengorbankan kata rasa tu lah. Okay, next ni kita nak cerita sebelum kita nak detail pasal haji ni, kita nak okey lah, tadi kita sampai di tahap yang kata berbelah lagi tu. Nak tahu perasaan bila mana mula-mula betul-betul pergi. Orang kata setengah orang kata macam nak pergi ni macam sebelum tu tak rasa apa, tapi bila dah contohnya ada yang jemaah tu kata dah dalam kata bang aku rasa percaya pergi haji sebenarnya. Ada yang rasa macam masih lagi betul ke kan, tak betul, tapi bila yang start rasa macam eh feeling haji tu, the first tu. Okey, waktu nak pergi dekat Movenpick kan kita. Movenpick tu yalah sedih lah kita nak tinggal anak apa semua tu. Bagi saya tu agak agak momen yang agak sukar lah. Kalau ingat pun rasa nak nangis kan. Sebab anak kecil kan. Lepas tu nak tinggal dengan keluarga. Tapi masa tu kita lebih hati masih di Malaysia kan. Kan rasa nak berat tu masih ada. Saya rasa saya rasa momen yang paling saya rasa sampai tu dia macam dah rasa tenang tu ialah bila saya sampai di Hotel Le Méridien. Jadi kita sampai masa tu malam, pagi kan. Dalam masa Pagi. pukul 2 pagi mungkin Betul, tak silap awal saya. pagi. Jadi awal pagi tu jadi PU Hafiz masa tu nak terus bawa pergi Umrah. umrah. Masa tu dah rasa. Dia turun kat jalan tu nak pergi tu, kita rasa masa tu bukan nak kata lupa keluarga, tapi kita dah rasa boleh tinggal lah. Rasa boleh tinggal Malaysia itu dan fokus. Dan masa tu saya rasa adalah masa yang saya rasa we did the right thing. We did the right decision, we did the right thing untuk pilih untuk pergi sekarang. Jadi kerisauan, ketidakcukupan, rasa macam bimbang, dia hilang masa tu. Itu antara momen yang saya sampai sekarang mengingat duduk jalan dengan P. Hafiz tu lah. Masa tu dah tak rasa risau lah. Tak rasa risau. Alhamdulillah. Tu masa momen cecah nak pergi umrah tu lah. Dah sampai turun-turun terus nak pergi tu ramai-ramai. So, okay. Tadi kata yang sekiranya sebelum haji ni pernah buat umrah lah sebelum tu. Is it different rasa bila first time nak pergi haji ni, yang umrah yang pergi haji ni, tengok Kaabah tu dengan yang mula-mula yang lain tu? Adakah dia rasa lain ataupun sama je? Sebab saya waktu saya pergi tu memang mak ayah saya yang bawa 2002. Jadi jarak masa tu terlalu Betul jauh. macam budak lagi ya. Sangat kecil lagi. 2002 betul. Sekolah menengah betul. Sekolah menengah. Dan rupa Mekah tu memang totally tak sama Lain lah. Pasar Zing ada lagi masa tu. So jalan pun bukit-bukit. Masa tu tak silap saya masih lagi Zam-Zam boleh turun bawah kan. Betul. Kita boleh tengok telaga Air yang tu lah. Zam-Zam. Telaga Zam-Zam tu air. Ha. So boleh tengok masa tu. Jadi sebab pada waktu tu saya apa nama ni, mungkin penghayatan tu kurang. Kurang Pergi lah. sebab mak ayah bawa. Jadi Bukan duit sendiri ya. habis sendiri kan. Jadi pergi tu rasa macam lepas tu yalah saya jarang travel. Sebab saya memang orang yang jarang travel. Jadi bila pergi tu travel panas pula aku pergi tempat. Betul lah. Jadi nak compare dengan sekarang ni dari sudut pengalaman perjalanan tu memang tak sama lah. Sekarang lebih seronok lah saya rasa. Tapi benda yang sama saya rasa ialah bila kita first time tengok Kaabah tu. Saya pun tak tahu kenapa dia rasa macam tu lah. Dia tetap sama. Bila tengok tu kita rasa sebab lah. Kita rasa macam rasa tenang tu, rasa puas. Itu yang saya rasa yang itu sama. Sebab dulu waktu saya pergi umrah,
sekitar Madinah dulu, baru ke Mekah. Jadi tertunggu-tunggu nak tengok Kaabah depan mata Yang ni kan. terus jumpa Jadi bila tengok tu, feeling tu, tengok sampai. Kaabah tu memang The sampai. same feeling dulu. Betul, yes. Sampai. Masya-Allah. So maksudnya rasa lah. Betul. Tapi ni kali ni dulu pergi masa budak sekolah, kali ni dengan isteri pula. Ah, jadi Lain hari dah. pakai duit sendiri. Aku dah sini pula. Okey. Okey, kita go back ni dari preparation lah. Tadi kata macam tak ready. So dari segi lepas kata dapat surat, bila kata Hmm. macam ada buat istikharah? Tak ada buat. Itu jujur, saya tu dah macam ni tapi kita bincang macam tu lah. Kita Dengan advise lah. family and all. Sampai sebab saya selalu berpendapat istikharah ini bila kita tak tahu nak pergi ke tak. Lost kan. Tapi saya memang nak pergi. Cumanya Cumanya dia ada keraguan-keraguan kena datang. yang datang banyak angle-angle yang saya anggap feedback angle ni adalah angle-angle yang kita kena tengok untuk make sure tidak ada masalah. Jadi Betul. mereka ni semua feedback. Bukan kita kata mereka Ah, tak suruh kita pergi. Ini adalah feedback yang kita kena tengok betul. supaya kita make sure bila kita pergi, uh, angle-angle yang ketirisan ini yang terlepas pandang ni mesti dijaga. Betul. Keluarga, Taken anak-anak, care lah. duit, macam tu. Okey, sebelum pergi tu, okeylah. So, antara preparation daripada mental, physical, memang kaki Hmm. gym kan? So, Sihat-sihat. sihatlah. So, you agree or not? Salah satu benda yang kita pegang awal lah kesihatan lah kan? Betul, betul. Saya rasa dia macam ni. Sebenarnya itu antara keuntungan kita pergi muda. Hmm. Kita tidak perlu battle dengan kesihatan tu. Kemungkinan kita untuk sakit tu lebih rendah. Ha. Tidaklah kata tak sakit tapi kita dah selesai satu part. Sebab kita kata kalau kita ada keuzuran-keuzuran yang ni dia jadi sukaran dan kita kena ingat itu bukan hanya sukar untuk kita, dia sukar untuk Orang orang lain. yang bawa kita. Saya cakap dengan isteri saya kata kita bawa beg sikit sebab kita muda. Sebab takut kena bawa beg orang lain. Sebab nanti kalau orang tua takkan kita nak tengok dia kan. Jadi saya kata kita untung sebab kita pergi muda. Tapi kita kena ingat juga dia bukan bermakna bila kita tidak sihat sangat dia tak boleh pergi. Saya tak nak agak dia mentaliti macam tu. Hmm. Sudah tak pergi sampai sudah. Jangan begitu sebab ada jemaah yang pergi sakit jantung. Maknanya dia ada sakit jantung dia pergi kan duduk sebelah saya. Betul. Tapi sihat je kat sana. Sekadarnya. Maksudnya kalau pergi muda you pergi dengan advantage kesihatan. Betul lah. So, Penting. maksudnya kesihatan tu dari segi kedekat jugalah. Silap Kaki kaki betul, banyak kan. betul. So kalau contohnya memang mungkin orang macam tadi lah sakit jantung tapi dia mungkin tak boleh banyak macam kita buat kan. Contoh kita boleh pergi jalan jauh sikit. Kalau saya boleh cakap, saya kata kalau ada pilihan, pergilah waktu muda. Sangat-sangat berbeza. Dengan sebab haji ni cakaplah macam mana pun Allah tolong ke, Betul. dipermudahkan ke, dia adalah fizikal. Dia memang fizikal. Okay, kata fizikal tadi pernah pergi masa umur muda dan umrah. Of course, it's totally different lah. Dia punya haji ni orang kata, saya selalu kata umrah lah lebihkan 30% of hajj. Betul. Sikit saja. Betul. Kalau kita rasa penat haji tu, umrah tu, tunggulah haji. Betul. Betul lah. Okey. Okey, sebelum dari segi kan tadi kata tak pernah attend apa kursus haji kan. So bila yang doktor rasa macam haji rasa macam bila betul-betul prepared daripada spiritual ni? Okey, sebab saya yalah walaupun tidak pergi kursus haji itu kursus rasmi tu kan, tapi sebab saya ialah ayah tu sekolah agama dari kecil, jadi tidaklah terasa taklah terasa janggal nak dibuat revision tu. Sebab saya rasa ibadah haji ni untuk orang yang sekolah agama mana-mana pun, dia dah ada simulasi daripada kecil haji-haji. Jadi kita tahulah Teori tu tahulah. parti haji tu ni apa nak buat tu kita tahu kita perlu revise. Tapi yang kita lebih perlu tu technicality tu. Sebab Amali lah. kita tak boleh bayang wukuf di Arafah. Lepak je kat Arafah. Kita kena duduk di situ berjuta-juta orang. Makanannya, technicality tu yang saya Tak nampak lah. jadi saya rasa kalau tanya saya kesediaan pergi secara fizik, secara teknikal tu, secara tu bila saya duduk pergi pejabat MIM tu jumpa Haji Izzat. Sebab Haji Izzat bila tegang dia memang macam ada kat situ. Nanti jalan hati-hati sikit kena pusing kanan A baru B. Jadi kita suka benda-benda gitu lah. Itu antara kesediaan-kesediaan yang ni dan yang paling mahal saya rasa bila kita buat ibadah haji ni bila ada guide yang live. PU Hafiz tu duduk dengan kita jadi dia guide satu persatu. Okay, haji dekat Aziah tu ada kita bawa pergi amali melontar kan. Itu membantu banyak kan. Itu sangat membantu. Kau tak nampak. Betul. Macam mana cakap pun kita boleh bayang tu. Kanan kiri kanan. Suruh tunggu di situ. Tunggu tak boleh bayang. Jadi bila ada amali pergi tu kita rasa memang Nampak real lah. sangat mudah. Sebab saya setuju sebab saya selalu
cakap kat mana-mana, even dalam sebelum ni podcast pun cakap, saya first haji dulu, walaupun sebelum tu tiap-tiap bulan pergi, tapi still lain. Depan ni, baru tahu. Lepas tu saya kadang-kadang bila saya explain, saya cuba explain supaya orang tu nampak. Supaya taklah kata macam, apa kau mengapa mengaku ni ya. Betul. Sebab realitinya adalah berbeza daripada teori jugalah kan. Betul. So teori ni sedap lah. Kadang-kadang sebab tu kadang saya selalu cakap, kalau orang pergi kadang-kadang khusus berbelas-belas episod pun kadang tak faham pun. Bila kita tanya soalan simple je, dia kata tak faham. Dia sekadar macam teori saja. So maksudnya haji persediaan tu dah tahu, cumanya rasanya di Aziziyah tu dapat lebih Betul. solid lah. Betul. Okay, Alhamdulillah. So tu dari segi preparation yang saya rasa ni lah. Okay. Tadi saya rasa haji ni antara yang satu nombor muda, lepas tu bawa pula isteri lah tu. Okay bawa isteri. Oh, kalau tanya saya lah, kalau nak pergi haji, elok muda dan dah kahwin. Bawa isteri. Bawa isteri. Kalau Betul, kena bawa isteri. Saya memang kalau pergi haji, saya memang akan nak isteri saya dengan saya lah. Sebab Tapi betul, saya setuju. Sebab kalau haji ni, dia momen saya pergi haji, tak bawa isteri lain lah. Dia punya feel bikin doa tu lain. Dia ada yang bersama doa tu, dia feel lain. So ni cabaran jugalah. Siapa yang tak kahwin, kahwin, pergi haji. betul. Kalau boleh sebab saya macam saya cerita kat haji sebelum ni. Waktu saya nak pergi haji tu, saya cerita dekat orang dalam circle biasa ataupun circle awam kita panggil lah kan. Ha. Orang akan kata kita pergi muda. Biasa duduk dengan circle di masjid. Orang-orang yang biasa dengan ibadah haji. Pergi umur sebelum 40, ujung-ujung nak 40 tu tak adalah awal sangat. Ada Orang umur lagi muda. 58 dah pergi. Saya kata kat seorang haji ni, kenapa awal sangat pergi? Sebab saya bila kahwin, saya cakap dengan isteri saya, first kita ni haji dulu tahun pertama. Kena kumpul duit. Masa tu muda, duit pun tak ada kan. Tapi dia kata, memang dia kumpul tu nak pergi haji dulu. Maknanya ada orang yang meletakkan sasaran itu lebih awal daripada kita. Kita je yang lalai. Macam tu lah maksud dia. Rasanya macam generation juga. Dulu Jadi generation lain. betul. Jadi kalau boleh sasaran untuk impian nak pergi haji itu letak awal sikit. Jangan tak lambat sangat. Dah kahwin, yang kita ni kena nak pergi berdua haji ni, kena sebut awal sikit. Jadi uh, memang different. Dan saya cakap dengan isteri saya, kita nak bilik sama lah, tak nak share dengan orang. Jadi keluar je lah duit tu. Tidaklah package yang terpaling mahal, tapi at least dapat duduk berdua tu. Memang seronok. Betul. Dia feel dia macam, ibarat kita pergi honeymoon lah. Tapi honeymoon in Ya, a spiritual way lah. betul. Dia spiritual ni lain kan. Lain. Haji ni bila kita kat Arafah dua doa, kita doa pun kita ibarat orang kata ni lah, kita dapat macam keluarga mawaddah sakinah warahmah. Dan pergi berdua haji ni sebab dia adalah pengorbanan, dia adalah fizikal, dia very straining. Jadi kita masa tu lah kita sebagai suami isteri duduk berdua, diuji, hadaplah suami kita, hadaplah isteri kita, perangai dia, dikala seronok, dikala panas, dikala bayan atas jalan, dikala berrukuk di Arafah, dikala kelaparan. Itu baru betul, itulah pasangan kita. Betul Kalau lah. jumpa lepas make up semua nampak cantik Betul. je. Masa Jumpa tu yang lah. kat Mekah. Masa dekat Muzdalifah. Comot-comot. Habis Itu dah debu apa semua dah. pusat masai Pusat masai. Cantik lagi tak? Cantik. Cantik. Tapi yang penting pergi berdua ni is a different lah. Betul. Tapi macam saya pernah cakap kat Haji, biasanya kalau yang lebih cekal dia lah perempuan. Kadang-kadang kadang kita handle jemaah. Biasa tiap-tiap tahun jemaah haji ramai perempuan. Betul. Sebenarnya kita tinggal, kenapa lelaki tak pergi? Suami dia rasa ni tak, saya nak pergi dulu, saya tak kira. Pergi dulu. Itu perempuan ni bagus lah. So kadang kita lelaki ni cabaran untuk kita juga lelaki ni. Kadang-kadang kita jangan rasa macam biarlah bini kita ni kadang ketua keluarga kan, kita kena bawa keluarga tu penting lah. Betul, saya setuju. Itu sebab tu isteri saya yang suruh appeal tu. Kalau tanya saya tak appeal ni. Betul lah. Lelaki ni jenis macam sedap lah. Saya kata tengah-tengah sedap. So kata. Okay, bagus lah. Maksudnya pilihan isteri yang baik lah. Okay. Itu antara yang saya rasa inspired juga sebab lepas Naim pergi dengan isteri, tahun depannya saya bawa isteri saya. So tak boleh ni. Kita tengok Haji Naim pergi seronok kan. Macam pergi honeymoon, kita pun nak pergi juga. So bagi siapa tak kahwin, nak kahwin pergi haji. It's good sebenarnya. So kalau jangan rasa macam ni beban ke apa, tapi it's a good moment dan saya rasa mungkin salah satu orang kata honeymoon yang rasa terbaik dalam hidup lah. Betul. Okay. Sebab kita dapat rasakan benda yang kita kan nak hidup dunia akhirat sama-sama kan. Bahasa orang sekarang ni til jannah kan. Inilah
Jenik after jannah. Sebab kadang-kadang orang cakap honeymoon dia kena manis-manis je. Tak Ha, betul, honeymoon kena manis-manis dan pahit baru seronok. Baru betul. betul ada perkahwinan. Sweet sour. Ha, Betul, dia perjalanan lah, sama lah. perjalanan. Sebab tu haji ni pun perjalanan hati. So kita pun dapat rasai pasangan kita punya, dan dia pun dapat feel masa tu mungkin kita heart to heart. Okay, kita tanya doa apa-apa kan. So Hmm, that's a good moment lah. Dan masa sama juga Pi Hafif bawa isteri juga kan. betul. Masa tahun tu seronok saya. Saya datang, PU Hafiz sebagai orang kata apa ni? Petugas yang membantu kita haji tu dia pun bawa isteri. Jadi bila kita ada masalah, contohnya masalah orang perempuan, jadi kita mudah sebab dia ada bawa isteri dia. Jadi Betul. rezeki saya masa tu lah. Seronok tengok PU Hafiz tu bawa isteri, jadi kita nak Kalau komunikasi. tanya dia pun dia lagi seronok kalau ada isteri yang sama lah. So masa Memang tu rezeki masing-masing lah. Okay, itu siapa yang single tu jangan jealous lah. Sebenarnya uh, ini bagus lah sebenarnya untuk bawa rezeki isteri. rezeki. Jangan kata macam kalau boleh kita bawa isteri. Sebab untuk kalau tabur haji, kalau biasanya salah pasangan, kalau kita merayu salah seorang dia memang boleh ikut. Hmm, Itu memang insyaAllah tabur haji akan utamakan. Contohnya haji kata haji yang dapat kan tawaran kan. betul. So pasangannya merayu, insya-Allah dia dapat. Jadi jangan risaulah. Siapa yang kata macam ni, macam suami dapat, contohnya isteri dapat tu, jangan kata biarlah isteri pergi dulu, tak. Memang boleh merayu. So Betul. jangan risaulah. Itu merayu mengikut isteri. Okay, dia mengikut isteri tapi kita keluar ketua lah. Walaupun merayu je ikut isteri. Betul. Okey, saya rasa untuk sesi ni kita belum masuk lagi sesi yang peak dia ni. Lepas ni kita akan ceritakan macam mana feel dia. Kita cuma ceritakan benda-benda yang bunga-bunga je dulu. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk pada kemuncak dia, di mana kita cerita tentang macam mana masyair haji itu sendiri, pengalaman yang indah, yang apa yang tak indah, apa yang macam-macam lah lepas ni. Insya-Allah. Temu lagi selepas ni insya-Allah. Okey, bertemu kembali kita dalam Memori Haramain, Memori Indah Mekah Madinah yang ditaja oleh Amru, Butik Kelengkapan Haji dan Umrah Anda. Okey, kita bersama sekali lagi dalam sesi podcast ni. Kita bersama Dr. Haji Naim. Okey, kita nak masuk bab kemuncak, orang kata bab haji ni sendiri. Orang kata cerita pasal uh, emosi sikit. Tetapi sebelum masuk tu kita ada rapid fire question lah. Maksudnya kita tanya, jawab lah. Kita beri pilihan jawab. Okey. Simple je, jangan risau, tak takut pun. Okey. Yang pertama. Okey. Makanan favourite Makkah Madinah. Boleh ingat? Ya. Makan nasi unta Hashi. Oh, Matam Haji. Atau Dia sedap sekali kalau nak pergi sekali lagi. Dia ada satu tempat dia panggil Hashi Basha. oh Dia ya. punya nasi dia tu, dia dengan lemak unta. Saya teringat aku lapar dia. Sebelum ni nasi unta tu makan yang Matam Hashi bawah tu kan. Bawah tu ah. Dia ada tempat paling best kan ni. Oh, Hashi Basha. Kali gigi beritahu okey. saya tu bawa. Okey. Okey? Rindu yang paling banyak, Kaabah ke Raudah? Saya Rabah. Raudah, Madinah tu Munawwar. Hmm. Okey, dekat tanah suci Mekah Madinah paling tenang di mana? Madinah. Masya-Allah, tempat kelahiran Nabi. Tempat jasad Nabi tu ada. Hmm. Okey. Itu saja. Mungkin kita akan sambung kemudian, insya-Allah. Okey, kita sambung pada soalan-soalan yang kata berbentuk emosi sikit. Okey, dekat sana boleh Haji cerita tak macam mana bila bermulanya? Okey, tadi kita macam rasa feeling tu bila masa buat umrah. Okey, umrah tu dah selesai lah. So masuk haji ni bila mana kita pergi Arafah, betul? Betul. Boleh cerita tak the moment pergi Arafah tu macam mana perjalanan, apa feel dia? Cuba cerita. Kita pergi 8 Zulhijjah kalau Hmm. ingat. Betul. Saya rasa masa tu kita pergi tengah hari betul? Tengah hari. Panas kan saya? Panas. Masa tu tak ada sekali tu shot elektrik ke silap? Ya. Kan, betul? Jadi kita pergi Arafah betul 8 Zulhijjah. Saya memang ingat ni. Saya ingat every bit of it pengalaman tu. Dalam bas nampak Universiti Ummul Qura. Lepas tu kita masuk border Arafah. Ya. Jadi antara yang bila sampai tu memang panas. Betul Haji saya cakap. Panas. Panas Arafah ni panas yang
Oh, lain lah. Kita Malaysia panas juga. Tapi panas Arafah ni, Saya ingat lagi panas tahun tu 50 lebih. memang 55. iPhone saya memang off. memang kepala panas. Okey, jadi satu panas tu dah satu ujian. Tapi macam biasa kita kata inilah dia haji. Jadi bila masuk dalam kemah tu, masuk dalam kemah tu aircon tak hidup. Bila masuk aircon tak hidup, saya kata besar betul ujian kali saya ni. Kalau tanya isteri saya ni paling orang yang paling susah kalau tak ada aircon. Sangat cepat berpeluh. Jadi masa tu saya dah rasa Allah nak uji betul lah. Yang tak boleh tu yang Allah nak uji kan. Panas. Lepas tu masa tu saya pun kita memang diajar jangan komplain lah kan. Janganlah bercakap benda tak elok bila haji ni semua kan. Seperti tengok Haji Iman pun cakap kalau boleh cakap dengan muasasah komplain lah sebab ni aircon. Dia Betul. kata, oh, dia Facilities. komplain rupanya. Dia kata, oh, Twitter cakap. Dia kata. So saya rasa itulah ujian teknikal. Tapi dia tetap satu ujian. So panas. Tapi antara Maksudnya kita punya set, of course lah kita punya set tak boleh lah tak complain sebab kita punya kena buat. organizer. Jadi tak apa. Tapi antara yang menyentuh saya pada waktu itu ialah bila kita pergi Arafah. Arafah ni mahal dia ialah di mana Allah letak semua orang regardless of umur, regardless of pangkat, regardless of jawatan, kedudukan, duduk situ dalam pakaian yang sama, Putih. putih dan tempat yang sama. Dia sebelah saya datuk. Datuk jawatan dia besar lah di kerajaan. Kita tak tahulah masa tu. Rupanya bila dia cerita-cerita sembang tourism, oh besar jawatan. Tapi dia pun cakap dia nak sembang, bukan nak cakap jawatan. Ah, Tapi kalau boleh tak payah panggil datuk tu, dia cakap begitu. Jadi bila kita disamakan begitu, semua orang panas. Tapi kita boleh tengok orang lain boleh tahan, ada pakcik lagi tu pada kita boleh tahan. Jadi kita muda pun malu nak komplain kan. Jadi masa tu lah saya rasa mahalnya Arafah itu ialah bila kita boleh duduk bersama ramai-ramai, lupalah doktor ke apa, tak ada makna. Tak ada di situ tak ada makna. Or you have to go to the same toilet, you have to go to the same routine. You tak lihat benda lain pun. Kalau lah kata you datang dengan rebellious jiwa, tak nak buat, you tak boleh apa, duduk situ gitu. Jadi suasana itulah yang saya rasa yang pada saya nak repeat balik pun susah. Dan suasana yang datang peluang pada waktu setiap saat yang berlalu di Arafah itu dia berharga. Dia tidak boleh diulang. Itu antara momen yang kalau boleh tu nak doa je lah. Tapi bila lapar, penat, ngantuk, tidur kan. Tidur pun rasa rugi kan. Tapi memang dah penat, ah, tidur je lah. Anggap je lah tidur tu pun ibadah kan. Jadi itu antara sampai di situ. Kita sampai awal kan. Orang lain tak sampai lagi. betul kita dari awal. Jadi rasa bila dapat sampai tempat tu tak penuh lagi, kita rasa adalah rasa pilihan untuk menikmati Arafah tu lah. Pada saya itulah. Dah sampai awal tak ada elektrik kan. Itu ujian. Itu saya rasa. Saya ada tengok tu aduh. Sebab kemah tu, bila dia buat kemah tu aircon, kemah tu design untuk tutup. Jadi so, bayangkan, tengah panas, kemah tertutup. Kalau kemah tu design untuk open air, tak dia mana terbuka. Ah, Ini kemah tu ditutup nak aircon, tapi airconnya tak ada. Dia dah jadi macam microwave. Haji cakap ni saya ingat masa tu dia ada beberapa bas. Bas saya pula mati tu jalan. Dah kot. Tapi kita orang cakap saya pujuk Cuma kata macam tak apalah kita sampai belum sampai aircon ada kat sana. Dah sampai aircon ada. Memang panas. So masih punya dugaan lah. Okay, so itulah Haji punya ni sampai awal panas pula kan. So itu antara tapi um, di Arafah itself time bila Haji rasa so wow this is ini saya kita dah mengemang ni. Bila tu? Saya ada dua keadaan yang saya rasa macam yang saya ingat dan saya memang rasa I feel it as a gift. Maknanya Allah nak saya lalu situasi itu. Yang pertama waktu kita nak lalu ke 9 Zulhijjah malam, kita tidur di situ kan sebab kita sampai awal sehari. Jadi kemah tu penuh. Kemah tu ramai. Jadi kita tu rapat masa tu. Rapat sehingga uh, kita tidur mengiring lah. Dia dah rasa macam Macam lahat. oh, aku rasa macam dalam kubur pun ada kan tidur mengiring kan. Tak Tapi itu tujuan dia. Sebab kalau kita tidur menegak, orang sebelah saya, Betul sebab sempit. sebelah saya pakcik tua. Jadi dia pula sempit kan. Dia baik hati pula. Nanti dia tak komplain kan. Esok nak beribadat. Jadi tidur mengiring. Waktu tidur tak tahulah jadi apa. Tapi waktu saya tidur tu mengiring lah. Dan bila nak masuk esoknya tu, kita diberitahu jangan waktu ibadah panjang. Jadi kalau kita strain sangat nanti takut penat di waktu Petang. zuhur tu. Jadi Yang peak tu lah. jadi saya pun memang diberi peluang begitu, masa saya tidur je lah. Tapi pakcik-pakcik ni bangun. Bangun sembahyang. Saya bangun kosong lah sebelah saya.
Oh, sedap pula lah boleh tidur kan. Tapi orang bangun sembahyang. Masa Tak tahu tahajud tahajud. Jadi masa tu saya rasa macam uh, yalah being one of the youngest kat situ tapi sendiri pun susah nak bangun. Orang pacik-pacik bangun sembahyang. Itu satu. Satu lagi momen yang saya rasa amat-amat mahal dalam memori saya adalah waktu kita dah masuk Zohor. Kemudian bila kita nak habis tu, dia waktu nak bergerak maghrib tu, dia rasa macam nak hilang tu. Waktu tu lah saya rasa yang saya rasa maknanya doa-doa yang dah banyak lagi sayang semua. Macam sayang. Tu antara yang momen Arafah yang saya ni. Dan sebelum saya pergi, Datuk Iwan ada cakap kan, doa saja. Doa lah apa pun memang dapat. Jadi kadang-kadang kita hati kita macam betul ke doa dapat ni kan. Kita try sikit lah. Doa syurga tu dah sebut banyak kali dah. Dia kata tu. doa yang tak typical lah. Doa minta Mercedes satu kan. Oh, betul tak dapat ni ah. Ini Mercedes ni yang main mahal ni. Memang dapat je. Tapi betul je. Cik cakap ni saya teringat ada satu kawan saya. Dia dia kerja, dia macam biasa lah. Dia orang biasa. Dia kerja kontraktor. Ada job tak job. Dia cakap aku doa ni je. Ya Allah aku nak buat banglo sebiji untuk aku. Nak dia kata cerita 6 bulan lepas tu dia cakap saya aku dapat buat banglo je. So dahsyat lah. Rasa macam tak logik kan. Saya masa orang ni cakap nak pergi briefing haji tu, saya dah hati saya kata, yalah, orang nak suruh pergi haji kan. Ceritalah benda tu kan. Tak mesti jadi kat kita kan. Betul. Tapi kita lah benda baik kan. Tapi saya beritahu, Datuk Irwan pernah cakap masa briefing dia kata, setiap scene yang diberi, dikeluarkan di atas perbuatan haji ni, Allah akan ganti. Sebab ibadah ni Allah suruh. Betul. Kadang-kadang pula Allah tak ada kuasa nak ganti. Dia Tuhan yang maha kaya. Dia yang buat benda ni. Ya, dia yang suruh. Jadi apa yang kita risau? Duit kita pun dia yang bagi. Jadi kita rasa saya kata okey lah, betul lah kot. Dan memang secara ajaibnya banyak saya spend haji tu lah sebab kita pergi Betul lah. berdua. Allah ganti. Saya rasa 2 bulan Lebih baik lah. lebih baik. Jadi Maksudnya rezeki tu ada. Bukan kata macam dikata tinggal duit tak masuk kan. Dan antara doa bila kita jumpa orang balik haji lah, kita doakan dia kebaikan untuk dia, keberkatan untuk dia, dan digantikan segala duit yang dibelanjakan ketika itu, Allah akan gantikan balik semula. Itu doa kita pada orang balik haji. Jadi memang Betul. Jadi bukan nak cerita jumlah untung banyak tu, bukan. Itu kita masa pergi tak tahu. Tapi dia terjadi, tak tahu tapi terjadilah begitu kepada saya. Dia sebab Allah ni kadang kita kadang Allah tak tunjuk dari segi macam tu, kita mungkin takkan rasa. Betul. Tapi sebenarnya Allah tunjuk bukan kita nak test, tapi itulah kata powernya Allah. Dia boleh buat. Bukan kita tak percaya, tapi kita manusia. Betul lah. Kita ada nafsu, kita ada iman kita tidak kuat macam Sayyidina Abu Bakar. Kita adalah rasa begitu kerana kelemahan kita sebagai manusia itu. Tapi nak cerita memang Allah bagi. Dan kita masa tu rasa wow. Tapi dah lepas. Sebelum kita tak tahu kan. Betul lah, kadang-kadang nak kena nampak benda dunia ni bang. Sebab tu ada setengah-setengah macam Allah bagi dalam bentuk nampak kira. Contohnya semayang kat Masjid Haram pahalanya 100,000. Kalau Allah tak macam tu, mungkin orang tak percaya. Betul mungkin juga. orang rasa macam sampai satu tahap saya pernah jumpa orang dia kira tau. Ini aku solat berapa juta dah pahala aku. Tapi itulah ada itu kita belajar ada level-level iman orang. So bukanlah kata iman haji ni rendah, tapi itu nak kata memang you get what you pray lah. Sebab yang lebih penting tu saya nak beritahu pada orang yang belum pergi. Saya nak beritahu pada orang yang belum pergi, yang ini Allah akan jaga. Sebab itu yang berlaku pada saya, pada keluarga saya, dan pada orang yang cerita sebelum saya. Maksudnya kalau anda belum pergi, dan saya sekarang bercerita sebagai orang yang dah pergi, dia yakinlah apa yang kita pergi haji ni, kita covered. Kita covered. Tak perlu nak ni, uruskan saja urusan yang perlu dan pergi haji. Dan sebenarnya duit yang kita belanja ni daripada Allah kah? Betul. Kau nak takut apa sayang? Sayang apa sangat kan? Saya nak tanya tu, boleh ke tak pergi? Kalau kita dah mampu, boleh tak pergi? Macam back dah haji cerita lah. Kadang tadi kita belanja pergi, contoh pergi UK, rasa boleh pula. Tapi bila nak belanja pada benda ni, kita sebenarnya bukan kata haji. Saya pun kadang-kadang nak belanja pada agama ni, rasa dia setan ni kan cucuk. Agama ni kan cucuk dia lebih sikit. Tapi end up sebenarnya berbaloi. Bukan baloi lah, maksudnya
sebenarnya tak ada apa pun. Sebab rezeki ni kita kena fikir balik, Allah bagi, Hmm, dia boleh tarik anytime, dia boleh bagi anytime. betul. Lebih daripada yang kita nak pun. Ya, Oh, maksudnya dahsyat lah. So, siapa yang nak ada impian ni, pergi haji betul. Apa yang haji minta tu dia dapat tu lah. So, dia dah cakap tadi. So, tu antara benda yang saya rasa, bukan saya lah, siapa yang pernah bagi haji, dia akan feel Betul. benda ni. So, orang kata, kalau 10 doa tu, InsyaAllah 9 tu akan makbul zakat. Satu tu mungkin Allah makbul tapi dengan cara lain. Itu biasalah. Itu saya pun kalau saya cerita saya banyaklah tapi nak kata Allah ni maha baik lah. Betul tak? Dia Betul. takkanlah Hmm. kata macam kau dah korban macam ni dia akan bagi kau lagi teruk. Tak. Itu Allah saya tu adil. tu saya kata tadi yang ada kawan ada jemaah tu yang kata antara duit rumah dengan ni saya tak tanyalah lepas tu tapi saya sangat yakin dia akan dapat lebih baik. Apa? Okey. So, okey tadi antara perjalanan haji yang wukuf, Muzdalifah, Mina, apa Jamrat semua ni antara semua ritual haji ni yang mana haji rasa yang memberi kesan yang mendalam dan haji akan ingat sampai bila-bila? Okay, kalau tanya dari segi apa ni ibadah fizikal tu, yang maknanya yang tu saya memang rindu Arafah tu lah. Arafah tu bagi saya pengalaman yang itulah bila orang cakap saya pun mula yang duduk situ je pun. Skeptikal lah. Tapi iyalah kira tu kena pergilah saya rasa. Itu pada saya ibadah yang dia tiada spesifik ibadah dia duduk di situ. Tapi beribadah ketika itu satu benda yang banyak mengesani saya. Lah. Tapi antara pengalaman Masyair haji berjalan tu yang paling yang saya kasi ingat tu jalan Mina tu lah. Walaupun jauh kan. 4 kilo tu. Trauma Asim. Sebab diorang seramai-ramai manusia dalam tu dan sepanjang jalan tu kan kita reflect. Saya rasa gitulah. Saya rasa kita reflect kesusahan yang berlaku itu dengan ni. Dan dalam tu ada segala jenis manusia. Yang terpaling kaya, yang terpaling tak kaya, yang datang tak sengaja, yang datang ni. Itu semua ada dan kita disatukan dalam satu ibadah. Secara tak langsung kena berjalan. Pemurka perjalanan dan reflection sepanjang jalan tu. Jadi itu antara yang saya sangat dan bila sampai kita Akabah. Aqabah tu kita lontar takbir itu saya rasa Feel lah. lepas lontar tu sebab antara kita ni sebab waktu kita nak selesai kita sebab kita Halal kena awal. dalam tahap awal kan. Lepas tu kita turun Turun. kompleks dengan takbir tu itu saya rasa satu Saya kepuasan. selalu baru ni ada saya post video semua orang feeling lah. Dia feel tu Memang. lain lah. Ada pula orang rakam saya simpan video tu waktu turun tu isteri saya pun rakam. Saya pun rakam gambar Dr. Naim azan. Azan kat Arafah. Sudah kat Arafah. Itu pun mahal tu. Betul. Jadi apa Bilal di Arafah. Okay. So sebab kalau yang jalan tu kan jalan kaki pun quite long lah kalau kita nampak kalau ingat dia ada 2 terowong. Mula-mula ingat dah cahaya dia macam terowong dah sampai. Jadi terowong. Itu yang penting tadi kedekat tu lah yang saya kata kan. Kita kata kedekat muda tu. Betul. Itu memang challenging Betul. Dan kita masa tu saya anjurkan lah kalau tak ada yang pergi muda sentiasa simpan ruang untuk tolong orang. Betul. Kadang-kadang yang pergi tu memang kita tengok pun kesian. Betul. Jadi kalau kita janganlah kita balun kekuatan kita tu kita seorang ni. Kita kena ada satu Terfikir. basi ruang tu untuk make sure tolong jemaah haji lain yang ada masa tu lah. Kalau pergi muda. Okay. Orang kata tadi dah cakap saya rasa antara benda yang Haji cerita tadi Arafah dia juga banyak mengubah hidup juga Maksudnya doa-doa di Arafah tu banyak mengubah hidup selepas tu sebab saya tengok Haji pun lepas balik tu macam-macam wish. Nampak ini dah ni. So dahsyat lah. So sebenarnya nak cerita siapa yang haji ni nak kata mereka pun tak ada sebab itu kuasa Allah tapi pergilah kita akan nampak sebenarnya the power of Allah punya kuasa kan. Bukan Macam Haji kata tadi mungkin dalam hati kita macam nak test lah. itulah kan iman tak kuat. Itu masalah tapi nak beritahu bukan kita menyatakan haji itu perlu dilihat daripada keuntungan material. Yang tak nampak banyak lagi doa kita. Banyak Sihat, lagi apa doa semua kita sihat apa semua kebahagiaan. Itu wajib doa lah. Itu biasa dah. Itu memang kita akan doa itu yang itu dulu. Tapi nak cerita janji Allah tu kalaulah yang material itu pun dia bagi.
Yang belakang-belakang tu semua Hmm. insya-Allah selesai. Itu Tu yang mungkin pentingnya. Allah pun nak tunjukkan saya, "Ha, nak kan? Aku bagi." Ha. Sebab kita hanya rasa begitulah. Macam, nak tak percaya kan? Ha. Tengok. Baru rasa macam tapi insya-Allah dia akan lebih meningkatkan keimanan Betul. Sebab surga. Baru rasa terkejut juga kan? Rasa macam sebab tu kadang-kadang ada benda mukjizat itu dilihat dalam bentuk fizikal. Betul. Supaya orang manusia, kita manusia, kita Betul, kita ni manusia. Kita pun kadang pandang material juga. Tak jadi tipulah kan. jadi tapi janganlah doa itu saja di Betul lah. tapi kan pokoklah cerita tu maknanya Allah akan penuhi janji dia. Betul, Itu insya-Allah. correct. So, tu menarik tu lah. So, bolehlah siapa nak pergi haji. Sebab tu kata jangan sia-siakan waktu di Arafah tu kan. Hmm. Sayanglah. Hmm. Dia waktu puncak dia daripada Zuhur sampailah, dan waktu afdal lah. Sampailah ke Maghrib tu. Tapi sebenarnya waktu hukum sebenar sampai ke subuh esok. Tetapi waktu afdal tu lah waktu afdal yang kita jangan sia-siakan. Tengah hari tu jangan pergi bantai tidur. Kalau boleh kita doa je Hmm. Betul. non-stop. So itu masa awal ni nak interview tu pun, awal ni Astro tu nak interview tu pun dah petang-petang kan. Hmm. So rasa pun macam nak ambil masa pun masih so rasa macam tak habis doa gitu. Hmm. Okey. Okey Haji, agak menarik cerita ni sebab dia menggamit memori kita, lepas tu kenangan-kenangan yang saya rasa menyentuh hati lah. Jadi okey, tadi antara benda yang sepanjang tu, dan sebenarnya yang paling lega, salah satu lega dia tahallul awal tu lah. So Hmm. selesai daripada, sebab saya rasa kita buat kita selesaikan rukun haji awal kan, masa Betul. kita buat tawaf sa'i tu sebelum 15 kan. Betul. Jadi sebenarnya kita dah buat tahallul tsani tu awal lah sebenarnya kan. Betul. So itu pun banyak melegakan kan. Betul. Itu antara kini antara yalah kenangan-kenangan teknikal kita panggil, maknanya dalam keadaan kita berdua dengan isteri kan beribadah haji ni dalam keadaan ihram. Jadi ada benda yang kita kena selesaikan awal kalau boleh untuk elakkan dam. Jadi susunan itu pun sebenarnya seronok. Main peranan. Main peranan nak kejar cepat sebab yalah kita bukan kita kata kita gopoh nak habis cepat nak selesai. Kita nak selesaikan haji tu dalam keadaan yang sempurna. Jadi Betul. takut ada benda mengganggu kecacatan haji, kita susun supaya kita dapat selesaikan awal. Tu Pira Hafiz cakap yang berkahwin bawa isteri duduk bilik berdua tolong selesaikan awal. Betul. Ni benda yang kita kata dia Lumrah teknikal lah. tapi kita selesaikan cepat. Itu pun Betul. satu kenangan. Tapi betul sebab benda ni nampak je tapi kita ni manusia. Betul. Sebab tu ni saya cerita gua-gua lah. Bukan gua lah. Sebab tu bila dah habis apa ni, yang banyak bilik berempat ni, masa tu laku betul bilik berkat. Bilik berkat itu. Betul kadang ni pun boleh buat gaduh juga. So itu pun antara tapi nak kata benda ni sebenarnya naluri lah. Naluri manusia tu biasa. Ketika haji lain ada yang tanya saya, "Ji, nak book bilik berkat?" Saya kata bilik saya hari-hari berkat. Tanya Wah. So ini biasalah, siapa yang pergi haji faham lah benda. Tapi it's normal, kita ni manusia. betul. Kita ni ada fitrah. Ada ini ialah benda yang bagusnya bawa pasangan. Betul. Jadi insyaAllah itu keberkatan. Doa dah selesai. Tu jadi itulah yang bagi saya benda yang baik lah. Okey. So saya rasa untuk sesi ni kita dah selesai. Okey, cuma nanti later kita akan masuk sesi yang lain. Sesi kita akan tanya lagi yang lain insya-Allah. So kita bertemu lagi dalam sesi kita rehat sebentar dan kita bertemu lagi insya-Allah. Okey, kembali sama Memori Haramain, Memori Indah Mekah Madinah insya-Allah. Okey, yang ditaja oleh Amro. Okey, kita sambung balik, kita nak cerita ada tak orang kata ni ni yang tadi di Arafah lah, secara keseluruhannya di haji ke umrah ke, ada tak peristiwa-peristiwa yang saya rasa ni mungkin personal tapi yang Haji rasa macam lain lah, ni ajaib lah selain daripada yang sedih tadi lah. Cerita lain kot lah, ada cerita lain yang menarik untuk di-share pada orang lah. Okay, antara yang saya nak cerita waktu saya pergi haji tu, jadi orang yang pergi haji ni dia ada banyak kelas lah. Kelas apa ni?
package yang berbeza. Ada orang yang datang dengan package 6 angka. Ada yang package 5 angka, dia mesti 5 angka lah. Tapi kepala depan dia 6, kepala depan dia 40 GB. Ah, Jadi saya antara yang tengah-tengah tu lah. Yang sebab syarat saya tak apa dah, bilik sempit, janji dapat duduk dengan isteri lah. Jadi saya duduk dengan jalan, ada sekali tu saya pergi muzium di Madinah, berjalan dengan seorang yang package mahal ni lah. Package mahal. So dia tanya saya, dia kata, Haji, ada orang tanya saya, cakap dengan saya lah, pergi mahal-mahal nak tunjuk lah kaya pergi haji. Boleh ambil package mahal tunjuk kaya lah. Macam mana lah? Tanya saya lah. Saya kata, Haji spend banyak-banyak pergi haji. Haji rasa kalau ada orang banyak duit macam haji, semua pergi haji ke? Tak pergi haji. Jadi kenapa haji kena rasa rendah? Apabila orang kata haji pergi haji tu nak, ni kita ni buat haji. Jadi sepatutnya haji merasa tinggi kerana haji memilih untuk memberikan yang terbaik pada ibadah haji. Jadi betul. tak perlu rasa, kalau ambil package mahal itu tak perlu rasa FOMO yang kau ni nak senang je pergi haji, nak ni tak nak ambil yang mujahadah bawah-bawah sikit, yang susah kan, kau nak yang senang hidup kau. Kalau ada cara ibadah itu mudah, kenapa kita perlu dalam keadaan yang susah? Dan kita mampu lah kan. Kita mampu. Niat dia bukan, pokok dia bukan kita nak kata saya milih package yang mahal ini kerana saya nak tunjuk saya mampu kaya. Kita pilih package yang mahal itu supaya package yang kita nak itu kerana kita nak selesa dalam keadaan Sesuai dengan kita juga. ibadah haji. Jadi dan dia memberikan kemampuan dia kepada ibadah haji. Itu satu benda yang pada saya, kalau saya lah dengan dia itu, saya puji dia. Sebab berani spend banyak itu untuk ibadah haji. Sedangkan jumlah yang sama kalau pergi Paris, kalau pergi Tak ada rasa bersalah tu. okey pula. Tak ada pula orang puji kau nak menunjuk-nunjuk pergi ke ni kan. Jadi pada saya tak perlu rasa begitu. Maksudnya kalau anda ada kemampuan untuk beri pada ibadah haji itu yang terbaik, beri saja. Tak perlu takut orang kata itu kata ini. Dia bukan dia yang memberikan pahala, bukan dia juga Allah nilai. bukan dia juga yang memberikan ganjaran tu. Jadi anggap je lah dia nak pergi sebenarnya tu. Dia haji lepas ni belanjalah dia pergi haji. Macam tu lah. Itu antara pengalaman yang saya ingat lah antara yang ni. Dan antara pengalaman lain yang saya seronok, mungkin bukan dari sudut keuntungan, tapi dari sudut seronok saya pergi haji pada ketika itu dengan Mim bila ada program apa tu, ladang kurma tu lah. Kita rasa uh, apa ni, ada event kekeluargaan begitu dengan jemaah lain kan. Dan macam Haji selalu cakap lah, kita orang yang haji ni dia punya hubungan tu lain. Betul. Selalunya kebanyakan ayah kita pun kadang-kadang bila kata gimana ni abah pergi kenduri bila Geng haji. ni kawan haji dulu. Ni zaman bila ni bang? Dia lain, ikatan dia tu lain. Ni haji sebilik dengan saya. Jadi bila ada event begitu kan, saya macam appreciate lah. Saya rasa seronok. Dia dapat berdapat sebab ukhuwah dia lain kan. Ukhuwah dia lain. Sebab betul lah bila kita travel dengan orang dalam tempoh lama ni, kita kenal lain lah. Kalau umrah ni 10 hari kau tak nampak sangat. Tapi kalau haji ni dia bonding dia lain. Sebab dia bila lama tu dia sorok kentut tak boleh. Kentut juga akhirnya. Sebab dia lama satu, lepas tu duduk berintik sama kan. Rupa dia itulah rupa dia. Bangun tidur tu, itulah rupa dia. Dan kita kenal hubungan ukhuwah tu memang genuine. Genuine. Lepas tu kalau kita cerita balik yang paling yang dekat Muzdalifah Arafah tu, itu yang kita akan gelak lah. Betul. Lepas tu kita akan momen tu lain lah kita. Tapi saya suka yang cerita yang pertama tadi, di mana cerita pasal orang bayar lebih lah. Sebenarnya saya setuju dengan Haji juga. Saya pula pandang juga, dia sebenarnya membelanjakan duit yang banyak untuk agama, untuk kebaikan yang lebih baik lah. Bukanlah kata macam untung company tu ke tak, tapi sebenarnya pengorbanan daripada agama tu tinggilah untuk dia belanja duit dia yang banyak. Betul lah tu. Maksudnya kita kena pilih angle yang betul. Situasi itu. Sebab ibadah haji ini ya kita dengan Allah Ta'ala. Dia bukan kita dengan organizer, bukan kita nak tunjuk depan orang. Kita bukan. Dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu ada berlaku pengorbanan tu. Macam mana Nabi Ibrahim itu, dia pengorbanan. Orang cakap Allah dah ganti anak dia, jadi tak sembelih. Ya, tapi waktu setuju nak sembelih tu, lain. Beritahu saya, mana ayah yang setuju sanggup sembelih anak dia. Jadi pengorbanan tu Nabi Ibrahim sudah buat. Walaupun tak nak dia tidak disembelih. Jadi ibadah dia dengan begitu. Dia tidak perlu goyang sangat dengan apa manusia nak cakap. Kan. Melainkan dibayarkan janji kita lah. Kalau tolong bayar, okey. Kalau awak tolong bayar pun tidak, komennya macam-macam, kita pun rasa
anggap je lah tu mungkin part of the test lah. So, beri yang terbaik pada haji itu, dia tak perlu fikir sangat, company ni lah nak ambil. Kita beri tu dengan Allah Allah. Ta'ala, dia tenang sikit. Betul, dia satu benda lagi sebenarnya kadang dia dah tahu, contohlah, dia tahu kemampuan dia macam ni dan dia rasa macam, "Aku mungkin nak hadap tu aku tak mampu lah, tapi aku bayar lebih sikit." Tapi tak semestinya dia tak ada dugaan. Betul, Dugaan ni kok lain pula. Saya hmm, pernah ada yang orang bayar ni, Allah uji dia kok lain. betul. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Hmm, Itu satu benda. Contohlah, orang bayar harga mahal-mahal. Mungkin dia dapat sedikit keselesaan, tetapi nak ditadikan dia jatuh sakit. Tak dapat doa macam kita yang agak susah ni. Nikmat dia betul, tertarik tu, walaupun betul. dibayar lebih, tapi dugaan semua beza. Hmm, Saya ingat masa tahun saya tak ingat masa tahun haji pergi ataupun tahun lepas tu, yang, Sultan Selangor pergi. Masa tu tahun yang sama Sultan Abdullah yang King Agung masa tu pergi, hmm, dia yang saya fahamlah, setiap tahun, Arab Saudi bagi jemputan dekat raja seorang je. hmm, So masa tu kebetulan Raja Abdullah dia pergi, jadi Raja Sultan Selangor yang nak pergi ni dia tak bolehlah dapat, jemputan tu, hmm, jadi dia pergi dengan tabung haji travel lah. hmm. Dan dia buat macam kita je. Sama je dia pergi melontar ramai-ramai, cuma mungkin ada berikat tapi jalan ni tetap sama. Nak katanya mungkin dia bayarannya mungkin lebih tinggi tetapi dia berjalan melontar sama, tempat melontar sama. Janganlah duk dengar fitnah orang kata orang bayar macam ni dia tiba-tiba dia akan daripada helikopter Hmm, baling. hmm. Setakat saya tengok ni yang sultan sendiri pun melontar sama macam kita. Dan saya, waktu saya pergi tu ada artis pergi. Tak boleh sebut nama lah. Tapi ada artis pergi dengan saya dan yang bawa dia pergi tu adalah pengendali tu kawan saya. Kawan saya di sekolah. Jadi, dia artis ni kaya. Memang terlalu kaya. Kaya dia satu Malaysia tau. Jadi saya tak boleh sebut nama dia. Jadi saya tanya kawan saya pengendali tu. Saya kata, dia dapat ni lah. Duduk kemah hebat lah kat Arafah ni. Banyak duit kan. 100,000 semalam. Apalah sangat dia kan. Jadi kawan saya ni cakap, dia tak dapat bang. Walaupun ada duit, tempat tu tak ada. Hmm, Bayar pun orang tak mau. Sebab dah penuh. Tempat betul. kemah tu tak boleh lebih. Betul dia ada limit Akhirnya dia. dia duduk dengan saya dekat bersidai di dekat dekat kompleks nak. Betul. Saya rasa saya tahu cerita Ah, siapa ni. jadi cuma dia bila di up story tu dia katalah dia berkorban tapi Allah, baguslah berkorban Allah alam lah yang itu. Tapi Tapi saya nak cerita, awak ada sejuta sekalipun, kalau Allah tak nak tak test dia. izinkan awak berada di situ, mesti tak boleh ada kat situ. Jadi Betul. jangan cerita apa ni, you can buy everything. Tanah haram ni dia tidak boleh cerita macam tu. Betul. Dia tak tahu. Dia akan kalau ada tempat di situ dan Allah izinkan dia akan. Ada orang tidak perlu bayar begitu pun tapi rezeki dia untuk ada di tempat tu. Ada begitu. Betul. Saya pergi haji pada tahun tu sebenarnya saya pergi memang dengan isteri bayar sendiri. Tak apalah rezeki ada. Allah takdirkan juga adik perempuan saya dengan suami dia tiba-tiba dapat pergi haji sebab ada orang tolong bawakan pergi haji Oh, atas insya-Allah. kota Mujamalah. Itu tidak plan saya tengok. Jumpa dia Ada. kat sana. Lepas tu makcik saya yang selama ni nak pergi haji tu akhirnya dapat alhamdulillah pada tahun yang sama ada muassasah. Tetapi atas susunan Allah dia tidak perlu duduk di muassasah di kemah dia duduk dengan kita menunggu 6 jam di mabit di Mina. Oh, Jadi akhirnya tiga keadaan ni datang dengan berbagai jalan. background. Bayar sendiri, dibantu orang dengan muassasah tapi dapat duduk mabit di Mina macam orang Sama. private. Betul. Jadi itu susunan Allah. Saya tengok akhirnya duduk di tempat yang sama juga. Jadi bila duduk di tanah haram ini dia tidak boleh sembang saya kaya. Saya boleh pergi bila saya nak, duduk di mana saya nak. Tuan-tuan kalau Allah tak izin, kita ada sejuta pun tak nilai. Betul. So itu antara yang saya rasa. So saya ambil gambar dengan kami bertiga tu nak tunjuk. Akhirnya datang dengan jalan yang berbeza Tapi tapi duduk duduk di sama. tempat yang sama. So nak kata ni harta ni Allah tak pandang Hmm. pun. Seorang bayar mahal, seorang dapat free, seorang bayar muassasah. So, Jumpa sama kan. jumpa sama. Jadi itu antara. Itulah kadang kita ni kadang tak sedar kadang kita jangan terlalu angkuh lah dengan duit Betul. kita. Ada Hmm. duit nak bayar banyak yang paling terpaling yang Hmm. paling jangkit tapi sebenarnya kalau Allah dah test saya ingat tu cerita ni ada satu cerita ada satu alah dia orang mungkin orang bagus lah saya yakin dia orang bagus. Dia kata jangan kira apa ni saya tak kisah harga berapa saya Hmm. nak pergi. Nak dia tak ada register tak boleh dia tak Allah kata tak jemput dia datang walaupun dia banyak duit dia tak lepas kesihatan. So nak katanya you have money macam duit macam mana pun tapi kalau Allah kata tak izinkan pergi Betul. ataupun Allah nak test dia macam mana macam kita pun banyak pengalaman lah tapi bila kata uh, jangan salah anggap lah kata macam tiba-tiba orang ni bayar ratus ribu dia patutnya dapat layanan ni tak sama Hmm. je Betul. cuma
Ujian ni lain, ujian ni jangan cakap ujian kau duduk murah ni, ujian dia lebih banyak, tak. Kadang-kadang nikmat yang bayar lagi murah ni pun lagi banyak, lagi rasa feel dia. Kalau ada orang sponsor tapi dapat duduk macam orang private, saya pun nak yang tu. Ha, Kalau boleh lah kan. ha, Tapi bila kita nak pergi haji, tugas kita, bagi saya yang saya faham, tugas kita ialah kita deal dengan Allah Ta'ala. Yang pertama kita nak pergi. Yang kedua kita beri apa yang ada. Habis baik. Lepas tu pergi saja. Jangan tanya. Duduk di hmm, situ pun sudah already satu kejayaan. So, jangan sibuk compare pula. Oh, duduk aircon. Kan? Kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan, dia dengan Tuhan. Tak betul. campur. Sebab tu yang saya selalu tekankan sebenarnya haji atau umrah ni adalah perjalanan hati. Hmm. It's about your heart. Perjalanan Bukannya kata hati. macam banyak duit ke tak banyak duit, tapi hati kita. Kadang-kadang kita takut juga kita pergi haji ni, hati kita jaga ke tak kan. Kadang-kadang kita rasa banyak istighfar dan sebagainya lah. So, tu antara pengalaman. Bagi saya, menarik lah cerita haji sebabnya kadang orang tak sedar benda ni. Orang kata Hmm. macam, ada banyak je kadang-kadang saya dengar, yelah orang ni, kadang orang tak pergi ni, dia Hmm. kadang mengata lebih. Hmm. Orang ni bayar mahal boleh lah, bayar ni ambil Betul. duit ini. Itu Itu mentaliti cakap dia bolehlah pergi, dia kaya. Ini satu mentaliti yang salah. sangat salah dan berbahaya. Tuan-tuan, saya kenal ramai orang kaya tapi tak pergi haji. Betul. Orang yang jenis kaya dia boleh bayar bayar cash terus pergi balik habis haji balik. Level kaya dia boleh Dia boleh pergi haji balik lagi. boleh. Kaya dia yang tapi tak pergi haji. Betul. Jadi jemputan tu tak sampai. Tak payah, janganlah kata dia apa ni tak baik. Bukan, dia jemputan tu tak sampai. Kalau Betul. tak jemput dia pergi. Lagi satu Haji cakap tadi pasal yang macam orang belanja pergi haji. Siapa expect? Oh, banyak siapa ni? Siapa expect? Betul. Hmm. Bukan murah. Saya pun terkejut adik saya. Eh, tiba-tiba kata dia datang. Kita jumpa kat sana. Saya kata, oh, beruga beramai. Pergi. Tahu sama? Tahu yang saya. Saya sibuk. Dia seronok lagi seronok dia. Dia naik. Boleh orang yang belanja tu belanja pula. Sewa kereta. Pergi makan Hmm. ikan. So, hantar sikit kat kita. Saya kata saya pun confused. Siapa yang sebenarnya banyak VIP. duit ni? Macam Tapi itulah tapi rezeki. rezeki Hmm. jemput Allah. It's not about Hmm. duit kita. Sebenarnya kita sebenarnya realise sebenarnya duit kat sananya Allah pemilik semuanya. Betul. Dia boleh Betul. tarik, dia boleh, maksudnya harta kita ni kat dunia ni tak ada apa lah. Betul lah cakap. Saya rasa saya boleh recall siapa tu. Yang tadi yang orang kaya tu. Saya rasa boleh recall. Dia pun tengah viral dekat ni. Jadi betul lah. Dia duit ni tak bermakna apa. Kalau Allah tak izinkan, tak izinkan Ya. lah. Betul. Dia janganlah saya anggap, janganlah tuduh orang yang bayar mahal tu macam-macam. So Betul. itu rezeki dia. Rezeki dia. Dan dia belanjakan pula, siapa yang membelanjakan janganlah takut untuk membelanjakan duit. Ya. Lebih sebab kita ingat kita kena reflect balik diri kita. So aku kalau boleh spend dekat negara lain atau ribu, apakah sangat bayar banyak ni Hmm. untuk ni. Betul lah tu. Pemikiran tu sebenarnya betul sebab Hmm. kita dah membelanjakan bukannya keuntungannya pada syarikat semata-mata, tapi sebenarnya pada diri juga. Betul. Orang panggil investment dunia lah. Betul. Return di akhirat. Dia tak perlu memfikir company ni buat untung duit. Tak perlu. Betul. Pergi haji tu. Selesaikan haji tu. Sebab nak selesaikan haji tu sempurna tu satu tugasan yang berat. Betul. Sebenarnya. Betul. Okey Haji, dia menarik. Akhir sebelum kita tutup, saya rasa banyak pesanan dalam kita punya ni pun banyak aja punya pesan, cumanya mungkin Haji boleh pesanan berdasarkan Haji punya pengalaman Haji keseluruhan ni, pesanan pada mungkin orang Hmm. muda orang tak pernah pergi ataupun teringin nak pergi, what's your Hmm. advice? Kalau saya boleh share pesanan, yang pertama yang saya nak galakkan ialah ada dalam hidup ni ada benda yang kita tak boleh beli. Walaupun kita kaya. Kita tak boleh beli. Apa yang kita tak boleh beli? Kita tak boleh beli kesihatan. Tak boleh beli tuan-tuan. Saya kerja hospital, saya ramai orang kaya sakit. Di private especially kan. Dia tidak boleh beli kesihatan tu. Dan dia spend sampai berjuta pun some of the disease cannot be cured. Kesihatan kita tak boleh beli. Yang kedua masa. Tak boleh beli masa tu. Dia tidak akan kembali. Tidak ada Patah balik. mesin travel time yang Doraemon tu tidak wujud. Jadi bila kita ada peluang, ini yang saya nak beritahu, bila kita ada peluang, modal yang kita tidak boleh beli ni ialah modal yang kita kena invest untuk buat haji. Kena cuba selesaikan awal. Betul. Alasan pasti ada. Dalam segala buat kita buat, alasan mesti ada. Sakit perut ni semua ada. Tapi itulah dia
ujiannya. Itulah dia ujian. Ujian dia ialah macam mana kita nak susun segala halangan itu untuk menjadikan kita boleh pergi haji itu. Sebab apa? Sebab dia wajib dan rukun. Betul, Dia rukun. adalah rukun. Jadi Pelengkap Islam kita. siapa yang buat rukun? Allah Ta'ala. Kan? Kenapa rukun tu dia ada 5, tidak 6? Ya Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi kebimbangan-kebimbangan yang menghalang kita pergi haji itu, kita kena susun supaya kita jadikan dia tools untuk kita selesaikan rukun itu lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan kita selesaikan haji awal ni. Sebab saya tengok kenapa orang pergi haji, dia nak pergi haji lagi. Dia macam nak pergi haji lagi. Dan orang kata selesai dan ini kos dan berebut kota. Tapi perasaan nak pergi haji tu mesti ada. Sebab Betul. buat haji kali pertama ni kita akan rasa tak sempurna. Kita rasa kalau ada chance satu lagi aku nak ni kena betulkan kat sini. Ni nak duduk sini, ni nak sembahyang masa ni, nak doa ni. Ada benda-benda gitu dalam hati kita kan. Jadi bila kita selesaikan awal, kita doa ada peluang lagi. Kalau pergi dah umur 70, risaulah kan lagi. Hmm. Jadi bukan saya kata mati tu mesti tua, tapi saya kata keuntungan orang yang selesaikan awal ini kita doakan mudah-mudahan ada. Kalau tanya saya nak pergi lagi. Kalau tanya saya itulah memang kalau ada chance saya memang nak sekali lagi diberi peluang rezeki untuk pergi. Mungkin dapat betulkan keadaan, dapat buat benda yang lebih baik Betul. dan jadi orang yang lebih baik lepas. Doa lagi kita usah. Ah, sama. Dan kalau saya nakkan untuk sebab macam ni, bila kita pergi haji, apakah tanda haji itu mabrur? Ini satu benda dia tidak ada sertifikat. Haji anda mabrur. Jemaah terbaik haji dia Haji mabrur. mabrur. Kalau ada macam tu saya naklah jemaah terbaik tu, tapi dia tidak ada janji. Tapi antara tanda haji yang mabrur ini bila dia balik, dia berubah Ke arah kebaikan. kebaikan. Jadi bila kita balik, kita rasa kita masih belum jadi cukup baik. Kita ada kerisauan. Haji kita buat yang hari tu tak berapa nak mabrur sangat lah. Itu antara yang yang menghantui saya lah. Jadi kita nak ada satu lagi peluang itu supaya kita ada dapat peluang untuk mabrur dan jadi lebih baik. Dia ada few ibadat dalam Islam ini yang Allah janji bila kita buat, kita macam dapat cuci dosa. Senang hidup kan. Hidup ni kalau boleh cuci dosa senang kan. Seronok Hmm. kita kan. Buat ni, mandilah air kolam ni keluar cuci dosa. Mesti semua orang berebut nak beratur kat Hmm. kolam tu. Jadi antara ibadah-ibadah yang boleh memberi itu adalah macam ibadah haji. Haji. Ramadan. Jadi ini satu ibadah yang Allah beri peluang untuk cuci dosa. Jadi kalau kita ada peluang untuk pergi haji, pergilah lalui proses itu untuk kita bersihkan diri kita dan jadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan bila sampai hujung umur kita itu dalam pada umur mana sekalipun kita sudah ada peluang untuk bertemu dengan Allah tu dalam keadaan yang lebih baik. Itu kalau pesanan saya lah. Okey, Pun itu ada. saja. Terima kasih pada yang mendengar. InsyaAllah, saya mendoakan, kami mendoakan supaya siapa yang mendengar ni ada rezeki dijemput Allah. Sentiasa berdoa untuk dijemput Allah sebelum untuk mengerjakan haji. Sebab haji ni dia limited. Jadi dapat peluang tu kita pergilah insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada penaja Amru. Semoga bertemu lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.